Saya expect menjadi bau lah ketiga ni. Bau gitu-gitu je tadi. Okay. Masih lagi belum menikmati sepenuhnya. Gila lah. Patutlah berat. Batu. Memang batu itu lagi. 2 million bag. Malik. Nah, one for you. Mia mana Mia? Dekat sekolah, Mia tengah makan, duduk, ada budak-budak berlari, Mia terjatuh tengok kulit dia. Ui. Berit tu. Okay, tengok sana kamera. Ha. Pin. Taruh. Yeay. Oh my leg. Okay, so satu botol kita jual dengan harga RM69 sahaja. Yang dekat dalam live pun korang boleh purchase RM3.45, yang beli RM15. You guys boleh beli satu botol dengan harga RM69 untuk hari ini sahaja. 2 botol masih sama, 3 botol kita turunkan lagi RM189 sahaja untuk 3 botol. Kepada korang Yakin. What's up? Tak perasan lah. Abangnya kan almari je berkat. Si kurus kan? Kurus. Nampak macam tiang lampu. Nampak sama kan? Sama je kurang. Oi, congrats. terima kasih datang. Congratulations atas pelancaran Swazi. Jam gila. Woi, Rahman Ghani. Siap. Art berat. Paling awal Paling awal. Sebelum subuh. Dapat gift Swazi. So tu dirancarkan 3 jenis, tebing gunung, embun besi dan juga batu jeram. 3 line up. Kat sini banyak gila perfume. Uish, macam jenis tadi. So House of Amar ni dia terletak dekat Alam Impian, Shah Alam. Aku pada rumah tadi jauh juga dah, dalam 45 minit. Lepas tu jalan jam, jadilah sejam lebih. So yakin hari ni jadi cameraman. Mantap. Wah, bagus lah. Ada doa memakai minyak wangi. Banyak gila mak perfume dia. Macam-macam lah. Semua House of Amar punya brand. So aku akan ditemu bual untuk test bau Swazi macam mana, ngam ke tak ngam. Alright, Munjay, thank you so much sebab ada dekat launching event kita hari ni, Million Stones. Saya expect Munjay dah bau lah ketiga ni. Bau gitu-gitu je tadi. Okay. Masih lagi belum menikmati sepenuhnya. So this is the first one, batu jeram. Batu jeram sedap, fresh. And then dia rasa kena dengan nama dia. Apa nama? Batu jeram kan? Ya. Batu jeram. Dia Jazzy Mijin duduk dekat dalam kaki dekat dalam air, dekat dalam Yes, sungai. yes. So you dapat rasa dia watery, lembut, lepas tu dapat sejuk sikit, lembut gitu. Rasa betul-betul segar. Sesuai waktu bila pakai ni? It's up to you. Okay, tapi kalau tanya saya, untuk bawaan batu jeram ni, kalau tanya saya rasa untuk batu jeram boleh pakai apa juga kadang. Awak nak pakai pagi boleh, nak pakai malam boleh. Rasa pagi sedap. Rasa Pagi. sedap. Pagi bau ni best. Nombor 2, tebing gunung. So, kita Oh, sebayangkan- bau dia segar juga tapi dia sharp sikit. So bayangkan awak berada dekat tempat yang tinggi sikit, right, tempat tinggi sikit, and then ada batu-batu macam batu-batu merah sikit. Kalau kita pergi hiking, trekking kan, so dia punya tepi tu ada batu yang ada Hampir-hampir nak tanah. jatuh lah. Ya, batu merah. Lepas tu ada tanah merah. Betul. Dia- Bila bau ni rasa macam Adakah dapat nak jatuh. Dia jatuh. Adakah dia dapat bau-bau ke arah green? Ada dapat green ke? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Last, The last one is embun besi. embun besi. Okay. Betul. Dia bau lembut, fresh juga, tapi keras. Ini waktu sesuai, kalau tanya maybe waktu petang,
Okay. Waktu-waktu sunrise pula, sunset. Sunset. Kan? Oh, sedap bau dia. So di antara ketiga-tiga ni, kalau punca punya rate, nombor 1 apa? Nombor 2 apa? Nombor 3 apa? Nombor 1 yang ni. Apa tadi? The last one, embun besi. Embun besi. Nombor 2, Gunung. Tebing gunung. Tebing gunung. nombor 3, batu jeram. Batu jeram. So kalau di antara tiga ni, adakah tiga-tiga sesuai unisex ataupun ada yang ni lebih sesuai lelaki, ni lebih sesuai perempuan? Bagi saya okey je. Tapi benda tu kadang subjektif sikit. Perempuan kadang dia tak suka bau ni. Even lelaki pun kadang-kadang tak sesuai bau ni kan. Dia rasa macam okey ni sesuai untuk perempuan. So bagi saya okey, unisex okey. Depend penerimaan dia orang lah. Tapi kita punya pilihan yang first tu sama, tepat. I mean, saya pun suka embun besi. My top favorite is embun besi. Berapa lama ketahanan? Ketahanan kalau untuk tiga saya dah full wear banyak kali dah. Embun besi saya dapat kalau saya keluar pagi balik kerja tu masih lagi boleh sniff kat skin. Still lagi boleh sniff kat skin. Kalau untuk batu jeram sedikit kurang, mungkin dalam 6 jam. Tebing gunung surprisingly tahan lebih kurang macam embun besi juga. Dalam 7 jam, 8 jam you guys boleh dapat lah. Tapi saya tak nak overclaim nanti. Bila kita sebut 8 jam nanti macam ya ke 8 jam. But it depends on the individual yang pakai perfume tu. Cara macam mana dia apply, macam mana dia pakai, keadaan apa semua tu bergantung, sangat subjektif. So on my feedback 6-7 jam tu InsyaAllah akan dapat lah. Bawa je lah dah bukan kan? Rasa dah tak wangi, spray je lah. Reapply balik. Okay. Alright. Thank you so much. Terima kasih. Alright, congrats for the Thank you so for the much. lunch. Aku ada dapat guys. Buah tangan daripada Swazi. Nak tengok packaging dia. Ada buka ke? Berat. buka ke? Belum. Ui, hitam Mineral and stone. Gila lah. Patutlah berat. Batu. Memang batu itu lagi. Tebing gunung. Oh, yang ni tebing gunung. Di tebing gunung. Oh, okey. Yang ni apa? Mineral. Dalam ni tengok buka lah. Oh, bukan kitchen batu. Nampak batu-batu kecil. Ini mineral lah kan? Mineral. Dia batu lah, tapi dia perumpamaan yang ni mineral dan yang ni batu. So kenalah mineral and stone. Nice. Swazi. Thank you. Man, tolong pegang. Nak apa? Man. Okay, Man. Ciao Man. Okay. Next time. Sekarang kau 5, aku nak kena ciao. Okay, Azri. Congrats Oh, dah 5 betul lah. Ya. Masuk kerja. Thank you so much. Sembang lah dia ni. Nak apa lagi kan? Habis dah? Nak gerak dia? Nak asap lah. So event pun habis. Aku nak pergi ke Kuil City Mall. Nak menonton Minion and Monster. Aku dah lama sebenarnya tak masuk sini. Dulu masjid ni adik ipar aku tinggal dekat dalam ni. Masa aku pergi rumah dia tak ada apa sangat. Sekarang ni, alam impian dah lain dah. Macam ada. So by the way, untuk perfume daripada Swazi, bau dia sedap. Lagi-lagi yang baru punya line up ni, dia bau dia ke arah fresh. So perjalanan daripada sini, Alam Damai, sampai ke Kuil City Mall mengambil masa 45 minit. Let's go. Kuil City Mall ni besar dan dia cantik. Tapi itulah dia macam, dia tak mati, dia hidup. Cumanya hidup segan mati tak mahu. Tengok banyak kedai-kedai yang kosong. Ni tingkat 5, tingkat wayang maybe tak tu sangat kan. Tapi dekat bawah tu banyak je kedai. Tapi tak banyak mana lah dalam tingkat 1, G dengan tingkat 1. Selebihnya tak ada sangat. Untuk lokasi dia sebenarnya strategik. Betul-betul dekat tengah bandar. Dan yang aku sukanya, kalau tengok wayang dekat sini, dia tak busy macam kat tempat lain. Parking pun mudah. Okay, kita dah sampai. So kita orang akan tengok cerita ni, Minion and Monster. Mana anak-anak aku ni? Terima kasih. 2 Minion bag. Malik, nah, one for you. Mia mana Mia? Wow. Oh, okay. Open Mia? No. I got this one. I got this one. Oh, have 3 collection. Yeah. Show me.
Mia dapat apa? Jeng 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 jeng. Dedeng dedeng. Cepatlah. Oh. Why you don't like it? Do you always feel, guys? Does my dad always feel? Say Yes, because this is my father. I want to. No, Mia. So lucky. Yeah, what that one? Okey lah, comel lah. So sekarang pukul 6 suku, movie sepatutnya dah boleh masuk dah ni. Lagi 15 minit settle lah. Sekarang dah pukul 6.30. Bapak lama gila order makanan Ui, movie dah start. Movie tak start lagi. Come on, Pops. We've got an island to save. So pukul 6.10 masuk, iklan 20 minit. Wasn't always easy. They came out on top as a group. Malik, how? You like the movie? No, no. But yes. Yeah? You, Samir? It was freezing cold. Freezing cold. No, the movie, not about the cinema. Okay lah, yeah. Okay lah, yeah. For me also, like not so nice like Very before. predictable. Very Why not? I don't know, like the storyline not so much. They can do better. But funny. Because it feels like 30 minutes. Sebelum balik kita makan dulu pop. Dekat sini ada tau ayam gepuk tapi aku tak pernah try lagi ayam gepuk tu. Memandangkan aku kenyang lagi jadi budak-budak ni je lah makan mac and cheese. Ya, show me your elbow. Dekat sekolah, Mia tengah makan, duduk, ada budak-budak berlari, Mia terjatuh tengok kulit dia. Ui. Berit tu. Sian dia. Sakit ke? It's okay, Mia so strong. Hungry, Malik? Huh? Why you always hungry? Because you say junk food is our dinner. It's not even a dinner. Oh, you guys eat already junk food, right? Yes. But I'm always hungry. Okay. That's why you're fat. You gotta be fat. Ha. Never ever hit the woman. You understand, Malik? I just hit you. Huh? I just hit you. What? I just hit you. He's the most naughtiest brother in the world. Stop, I said. He's the most naughtiest brother in the world. Well, no, most naughtiest brother in the world. She's ridiculous. Our food ready? Papa food already. Sami ada, dia pergi farmasi dengan mak. Sini, Mak. Okay, tengok sana kamera. Datang apa jalan-jalan? Saja jalan tengok Minion tadi. Baru-baru habis? Pukul 5 tadi. Okey, baik yang, terima kasih. Pin. What's this? Taro. Aku order taro dia. Kita try sedap ke tak. Yummy? Sedap guys taro dia. Kalau korang beli taro ni saja harga dia dalam RM7 lah, 699. Tapi kalau korang beli dengan makanan, korang just tambah RM1.5 je dapat. Ni dia punya mac and cheese, harga RM10.99 dalam RM11 lah. Bismillah. Rasa dia sedap. So how Mr. Malik, what do you think about the mac and cheese in Pop restaurant? Give some words. Cepatlah. Fantastic, amazing, Okay. wow, excellent, good. Wow. What about the score? 1 from 10. 9.10? Zero. Huh? 9.0? From 1 to 5.
How many star you can give? 3? 4? 4. Okay. How about you, Mia? How about you, Mia? Cepatlah. How about you? 8. No. From 5 star. How many star? 3. Aku boleh bagi sama macam Mia. 3/5. Sebab budak-budak ni selalu makan mac and cheese dekat Subway. Subway dia punya cheese tu kalau korang tengok warna kuning, yang ni macam warna putih kan. Tak tahu lah, maybe dia punya cheese tu different. But Subway more nice, right? Homemade is more nice. Homemade, of course. More cheaper and more yummy. Right? More freer and more free. yummy. Not free lah. Still need to buy. Ingredients you Yes. buy. Yeah. But it's still free when you cook. So not free. It's Wonderland. Ui, besar gila gafil. Nah. Change coin. How many Samir got? Samir got 6. Nah, Samir. 6, right? Malik. 4, 5, yep. 6. Oh, bouncy ball. This one token. Put here, token. 1 only. And twist. I'm gonna spend all of it on this because I'm not. Lagi. Yeah, lagi. Ding. I got a basketball. Wow. Wow. Marah garang yang balik. Lagi. Yeah. Samir. Come on, Malik. 40 seconds left. One more. Yay! How are you this bad at basketball? Oh, Malik. Hey. This bad. Come on, Malik. Cepat, Samir. Cepat, Malik. Come on. Yay. Samir main tipu ah. You hacking ah? Wow, 986. Yeah, finish. Wait, what? Let's go. I got like 12 misses in a row. Okay, let's go guys. Jom. Ikut budak-budak ni mana cukup. Diorang nak lagi. Hey, let's go. Samir, don't do that. Dia cuba hack. Mentang-mentang dia tinggi. Malik, let's go. Okay, you tired ke? Ha? Berpeluh-peluh ha. Basah berjeruk.